tu hari ambil bidang pengeluaran tanaman lah kan. Jadi kau keluarkan sayur lah kan. Tanaman sayur itu dia akan masuk di bawah bidang horticulture. Daripada isi rumah di dalam Malaysia ni 50% tak payah banyak, 20% pun cukup. Ada buat kebun kecil di apartmen mereka ke satu sistem hidroponik yang kecil ke begitu. Sebenarnya impact dia kepada keperluan pertanian seluruh negara itu sebenarnya sangat besar. Kalau kita terjemahkan kepada nilai keuangan, sehari pun berjuta nilai dia. Semua orang tahu ni UMS Sendakan ini dia punya asramanya itu boleh muat 1,000, tapi pelajarnya itu 400-500 saja. Kenapa nak ada kes penuh? Kadang-kadang soalan itu diberi dalam bentuk yang menjengkelkan lah. Kita dalam bidang profesional kita tidak menjawab dengan cara begitu, macam kita marah-marah di media sosial, kau mana tahu apa yang berlaku sama itu. Kita ada 3 program yang sedang berjalan lah, dan setiap program itu berjalan selama 4 tahun. Kemudian kita penyampaian ilmu kita melalui 3 kaedah. Kita melalui kuliah bersemuka dengan pelajar, dan kemudian melalui makmal, ada makmal kita, dan kita juga melalui praktikal di ladang. Kita menggunakan jentera semua itulah. Kembali lagi kita bersama Prof. Hamid. Baik Prof, tadi kita bercerita tentang latar belakang sedikit macam mana penubuhan FPL ni kan. Yes. Jadi sekarang kita beralih kepada pelajar FPL ni. Jadi Prof, bila bercakap tentang pertanian ni, kita mau tahu Prof, macam mana hasrat FPL ni dalam penglibatannya dalam membina kekuatan ilmu mahasiswa ni dalam bidang tersebut. Saya percaya satu hal tentang pertanian ni, untuk mengeluarkan bahan makanan melalui pertanian, kita tidak boleh tiba-tiba lompat masuk begitu. Mesti kita tahu, jarang orang ada yang bila kita menternak, dia menternak semua ternakan, tak ada. Itu hobi namanya tu. Kalau tu kucing ada sikit, ayam ada sikit, kambing 2-3 ekor, itu hobi. Tetapi kalau tujuan kita untuk mengeluarkan bahan makanan, kita akan fokus. Penternak misalnya, saya menternak kambing. Untuk ayam, dia menternak ayam. Saya menternak ayam kampung. Ini saya punya bidang lah. Yang lain lagi, fokus saya dalam pertanian ialah menternak lembu susu misalnya. Jadi dia fokus kepada itu, sebab setiap ternakan kita, dia perlu spesifikasi yang berlainan. Jadi di dalam kita memberikan ilmu di Fakulti Pertanian Lestari itu, memang kita ada 3 program lah. Pengeluaran tanaman, pengeluaran ternakan, dan juga horticulture dan landscape. Dan di bawah tiap-tiap program tu, kalau dilaksanakan sebagai seorang petani, dia jatuh di bidang-bidang tertentu. Misalnya kan, kau tu hari ambil bidang pengeluaran tanaman lah kan. Jadi kau keluarkan sayur lah kan. Tanaman sayur itu dia akan masuk di bawah bidang horticulture. Jadi yang di bawah tanaman itu apa? Itu getah, kelapa sawit, padi, tanaman-tanaman yang seperti itu. Itu di bawah pengeluaran tanaman. Dan pelajar yang di bawah program pengeluaran tanaman ini ramai yang sebaik saja bergraduat, mereka akan diserap masuk ataupun mendapat tempat lah di ladang yang besar-besar lah, ladang besar-besar. Ladang sawit lah biasanya. Ladang sawit dalam negara kita ni banyak. Dan biasanya mereka akan masuk sebagai pegawai pelatih ataupun trainee. Dan tak lama selepas itu, habis saja masa latihan, 1-2 tahun, mungkin beberapa bulan sajalah tengok keperluan, mereka sudah menjawat jawatan sebagai assistant manager. Jadi kalau dalam industri sawit, yang jadi assistant manager ni macam tuan sudah lah. Tuan sudah. Jadi kita ramai yang begitu. Dan kita pun selepas 16 tahun menubuhkan fakulti itu, pelajar kita yang dulu yang bergraduate dan menjadi assistant manager di dalam sistem peladangan, sekarang sudah jadi manager, sudah kembali sebagai alumni yang menyumbang semula kepada fakulti. Jadi ini saya fikir ada satu perkembangan yang baiklah. Kalau kita tengok di dalam pemberian ilmu tu, ketiga-tiga program tu dia kita berikan yang asas dalam bidang itu cukup untuk mereka memahami, meneroka, dan kalau satu masa selepas keluar bergraduate itu, dia cabang dia tu memang luas lah. Sama dia akan jadi petani dengan background information yang dia ada, ataupun dia akan jadi masuk ke ladang untuk menjadi pegawai, menjadi pesyarah, menjadi guru yang akan mengajar ilmu-ilmu pertanian ni. Jadi kita sampai ke satu peringkat untuk 4 tahun pengajian undergraduate itu sudah cukup lah untuk dia mendalami ilmu-ilmu dasar dalam bidang pertanian.
soal untuk program masters dan juga PhD itu sudah sampai ke peringkat pengkhususan, sebab dalam pertanian ni cabangnya itu cukup banyak. Jadi pilihan untuk membuat bidang masters di dalam bidang-bidang tertentu dia memang banyak. Jadi kita peranan kita sebagai ahli akademik di fakulti ialah untuk melihat keperluan pelajar ini. Kalau misalnya kata dia ada keperluan bidang itu dan dia nak buat masters ataupun PhD dalam bidang itu, kita akan tumbuhkan jawatan kuasa ataupun kita ada kepakaran tersendiri untuk memastikan pelajar ini dapat menjalani program itu dan mendapat ilmu baru di dalam bidang penyelidikan dia, supaya macam bila dia keluar sebagai seorang graduan bidang pertanian yang telah pun mempunyai pengkhususan. Ini dia jadi mahal lah. Yep. Maksudnya kalau dia bekerja pun dia sudah sampai ke peringkat yang dia melihat pertanian itu sebagai satu bidang yang satu peringkat yang tinggi sudahlah, sebagai manager, sebagai pembina polisi, sebagai pegawai kanan di jabatan-jabatan kerajaan. Ini penting sebab kalau kita lihat pertanian ini sebagai satu sektor penting dalam sebuah negara, dia mesti mempunyai peranan kerajaan. Dan polisi-polisi kerajaan ini akan dipandu oleh pegawai-pegawai yang seperti ini. Sebab tu dia terbalik kepada apa yang Fazlina cakap tadi tu, dia ini bukan kecil punya hal. Ini pertanian ni. Ya. Bila bercerita tentang pertanian di FPL ni kan, tadi Prof ada mention ada banyak alumni yang datang kembali untuk bagi sumbangan. Bolehkah Prof bagi nama-nama individu tersebut? Kita ada, yang saya ingat ada satu ni, nama dia Prem ya. Cik Prem ni saya tak pernah bersemuka dengan dia. Prem ialah seorang pelajar kita yang bergraduat dalam bidang pengeluaran ternakan. Selepas bergraduat tu dia telah bekerja di Keningau di bawah kelolaan Datuk Yap lah. Datuk Yap ni ikon lah Pertanian Negeri Sabah lah. Sebab Datuk Yap ni dia ada ladang lembu susu yang besar lah, yang sangat besar lah kalau di Sabah ya. Maksudnya mula bekerja di situ, Prem bekerja di situ sampai sekarang. Kelebihan Prem ini ialah satu ialah mengatur tentang gizi, apa tu, makanan ternakan, dan yang kedua ialah untuk menguruskan ladang ternakan itu sepenuhnya. Jadi ini di antara orang yang kalau kita berhubung dengan industri ini, dengan Datuk Yap, kita akan jumpa dengan Prem lah. Jadi saya sekaligus berasa bangga lah sebab selain daripada bekerja di dalam bidang itu, Prem juga telah bekerja bersama dengan ikon pertanian di negeri Sabah. Yang lain-lain tu saya tak ingat lah sebab saya kan kalau di sana kan saya tak lama sebenarnya di sana kan, baru masuk tahun yang keempat dalam tempoh yang terputus-putusnya. Tetapi ada satu pelajar kita, saya panggil dia Iskandar, Islah. Dia ini ialah pelajar yang masa dia hampir bergraduat itu, kita terkena dengan PKP ni. Alamak. Dengan PKP. Ramai juga kawan-kawan sebaya dengan dia keluar pada ketika itu lah. Jadi dalam fikiran saya, macam mana pelajar yang bergraduat di dalam bidang apa saja bidang pada ketika PKP ni, macam mana dia orang nak dapat kerja ni? Sana tu klub, ini klub. Semua mereka bekerja. Iskandar ini akhirnya bekerja dengan Kementerian Pertanian dan dia menjadi pegawai pertanian yang mengelolakan bidang pertanian domestik. Dan domestik ni termasuk macam kebun-kebun kecil lah yang di kawasan perumahan, dengan tujuan untuk pada kadar yang boleh termampu oleh tiap-tiap ahli keluarga itu, mereka mengeluarkan sebahagian makanan mereka sendirilah. Saya tengok ni Kementerian Pertanian dia fokus kepada benda itu. Bayangkan, kalau 50% daripada isi rumah di dalam Malaysia ni, 50% tak payah banyak, 20% pun cukup. Ada buat kebun kecil di apartmen mereka ke satu sistem hidroponik yang kecil ke begitu. Sebenarnya impact dia kepada keperluan pertanian seluruh negara itu sebenarnya sangat besar kalau kita terjemahkan kepada nilai keuangan. Sehari pun berjuta nilai dia. Jadi Iskandar ini kita on contact lah di dalam sebab itu antara yang saya kenal itu. Jadi saya tengok dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan orang susah dapat kerja, pelajar-pelajar kita dalam bidang pertanian dapat kerja. Semua mereka dapat kerja. Jadi alhamdulillah saya nampak dengan adanya pegawai begini yang kembali menyumbang ke UMS dalam bentuk khidmat nasihat untuk membantu kita. Pensyarah pun dapat dibantu sudah, kalau pergi ke mana-mana sudah dibawa-bawa oleh
oleh pegawai yang ini. Maksudnya the full cycle itu sudah kembalilah. Kita berikan ilmu, mereka masuk dalam bidang pekerjaan dan mereka kembali ke UMS untuk membantu pensyarah, membantu pelajar, menerima lawatan-lawatan dan juga menjadi pemudah cara semasa lawatan-lawatan itulah. Jadi alhamdulillah, saya syukurlah yang keadaan itu sudah kembalilah full cycle. Cuma it takes some time. Maksudnya bukannya ada kita mula 2010, 2005 dah terus dapat hasil lalu mana itu, tidak. Selepas 10 tahun baru kita nampak ada punya corak. Prof, boleh Prof bagi kami sedikit update kah pasal perkembangan terkini tentang teknologi yang kita gunakan di FPL ni dalam aspek pembelajaran kah, penternakan kah? Ada dua lah yang saya boleh update untuk FPL. Yang pertama ialah kita berterima kasih kepada Kerajaan Malaysia melalui Kementerian Ekonomi pada tahun 2025 telah meluluskan permohonan UMS untuk membina Dewan Kuliah Pusat yang baru. Ini sebenarnya kita di FPL itu sudah sampai ke peringkat terdesak lah untuk ruang yang baru. Isunya di FPL itu semua orang tahu ni, UMS Sendakan ini dia punya asramanya itu boleh muat 1,000, tapi pelajarnya itu 400-500 saja. Kenapa nak dekis penuh? Jadi kita kadang-kadang soalan itu diberi dalam bentuk yang menjengkelkan lah. Kita dalam bidang profesional kita tidak menjawab dengan cara begitu, macam kita marah-marah di media sosial, kau mana tahu apa yang berlaku sama itu. Dia begini, kita ada 3 program yang sedang berjalan lah, dan setiap program itu berjalan selama 4 tahun. Kemudian kita penyampaian ilmu kita melalui 3 kaedah. Kita melalui kuliah, bersemuka dengan pelajar, dan kemudian melalui makmal, ada makmal kita, dan kita juga melalui praktikal di ladang. Kita menggunakan jentera semua itulah. Kuncinya ialah di bilik kuliah ni. Kalau bilik kuliah kita maksimum boleh muat ialah 50, maksudnya ialah untuk ketiga-tiga program ini berjalan serentak dan selama 4 tahun untuk tiap-tiap hari kuliah itu, maksimum pelajar yang boleh ditampung pada satu masa ialah cuma 600 orang saja. Sebab bilik kuliah itu tak cukup. Jadi sekarang kita 580, maksudnya kita sudah 90% penuh. Tambah satu program saja, kita memang tak cukup bilik kuliah sudah. Sedangkan pada hari ini kita telah pun menambah satu program. Bulan 10 ni kita akan tawarkan program baru yang namanya Perladangan Persis Pintar, Smart Precision Farm. Pelajar akan datang bulan 10 ni, dan dengan sendirinya keperluan bilik kuliah itu sudah sangat mendesak lah. Itu yang pertama. Bila kita ada di KP ni, kita akan boleh menambahkan bilik kuliah, pelajar akan bilik kuliah dengan selesa lah. Yang kedua, tadi saya kata minimum dia itu 50 kan? Yeah. Kita hanya boleh menambah sehingga 1,000 kalau kita kembangkan program kita tu. Maksudnya kita kena tambah program yang sedia ada ni. Bila kita nak tambah program sedia ada ni, kita mesti ada bilik-bilik pensyarah yang baru. Pada ketika ini kita ada 43 bilik pensyarah, 42 telah diisi, ada satu yang kosong lagi. Maksudnya kita akan ada hampir 30 orang pensyarah nanti akan datang dalam tahun-tahun akan datang. Kalau misalnya kata pensyarah ini report duty dan kita akan tawarkan jawatan kepada dia untuk memulakan program-program yang baru ni, dia akan duduk pejabat di mana? Pada masa ini tidak ada pejabat tu. Jadi dengan DKP itu, dalam DKP yang baru ni kita akan ada bilik-bilik kuliah yang secukupnya untuk perkembangan program itu, dan kita akan ada bilik-bilik pensyarah yang secukupnya untuk menampung pensyarah-pensyarah yang akan datang. Jadi kita ada tambahan bilik pensyarah sebanyak 36. InsyaAllah lah kalau semuanya berjalan lancar kita akan dapatlah itu. Itu yang pertama. Syukur kepada keadaan di mana, terima kasih kepada Kerajaan Malaysia yang telah menyediakan peruntukan itulah. Jadi ini lambat lagi ni, tapi pelan-pelan kita akan nampak perkembangannya. Yang kedua ialah dari segi teknologi. Kita kebetulan pada saya ingat 2016-2017 kita mulakan program ni, saya dengan Bora lah mulakan program untuk menyelamatkan badak sumbu ni. Masih lagi kita balik cerita lama tu. Tetapi di dalam situ ada saya sebutkan tadi untuk pembiakan binatang yang terancam. Untuk haiwan mamalia, pembiakan dia sama saja. Dia perlu jantan, betina, dan kita perlu bertemukan dua ni dan dia akan beranak lah. Tetapi ada ketikanya yang binatang tu tinggal sikit sangat. Jadi kalau kita biarkan dia beranak setahun, kita dapat satu saja. Jadi kita telah propose, maksudnya Jabatan Hidupan Liar dan juga Bora telah propose kepada Kerajaan Malaysia untuk membekalkan sebuah makmal yang kita panggil makmal
makmal pembiakan termaju, makmal reproduktif termaju lah, advanced reproductive technology untuk pembiakan haiwan. Jadi makmal ini telah diberi kepada kita pada tahun 2019, maksudnya dibina di Fakulti Pertanian Lestari. Kemudian pada tahun 2024 ya, makmal ini telah diserahkan sepenuhnya kepada UMS daripada Jabatan Hidupan Liar, sebab grant itu melalui Jabatan Hidupan Liar dilaksanakan melalui khidmat nasihat bora dan dibina di UMS Sanakan. Sebab kita ada haiwan yang lebih kurang sama dengan hidupan liar. Pada tahun 2023 diserahkan sepenuhnya kepada UMS lah. Masa itu Naib Chancellor kita ialah Datuk Taufik Yap ya. Apa kebolehan makmal ni? Makmal ini kalau kita ibaratkan dengan manusia, kesihatan manusia, makmal ini sama dengan human fertility hospital. Jadi ada kaum ibu, kaum bapa yang mempunyai masalah untuk mendapatkan anak, dia akan dibantu melalui makmal ini. Ya, inilah di situ kita dapat istilah-istilah bayi tabung uji lah, semua itu sebenarnya the same teknologi sekarang kita boleh buat untuk haiwan ternakan. Kenapa kita perlu hal ini untuk haiwan ternakan? Kita boleh bayangkan dia apa saja produk lah di dalam dunia ni, dia ada produk yang elite, ada produk yang murah yang siapa-siapa pun ada. Jadi kalau kita lihat ternakan kambing misalnya, ataupun lembu ataupun kerbau, di dalam ternakan lembu misalnya dia ada lembu yang kualitinya itu semua orang mau, tapi sikit saja yang kita dapat. Pasal nak beli pun satu ekor sampai 80,000 ringgit. Ada kawan saya yang import lembu ini daripada Australia, lembu yang berkualiti tinggi lah. Dia import 5 ekor saja daripada Australia. Untuk sampai ke negeri Sabah, jumlah bayaran yang terpaksa dikeluarkan untuk mengimport lembu ini yang 5 ekor ni untuk sampai ke negeri Sabah 2 juta lebih. Lembu itu tiap-tiap seekor tu harganya lebih 80,000 ringgit, 100,000 ringgit dia begitu. Baik, untuk lembu seperti ini, kalau lah kita ada lembu tu ya, kita nak cepat banyakkan lah. Tadi saya katakan kalau lembu tu ada satu jantan, ada satu betina. Kawinlah kamu orang itu. Jadi dalam masa setahun dia akan keluarkan anak satu. Baru berapa ribu tu dah lalu. Modalnya begitu tinggi, anak baru dapat satu. Katalah kita boleh jual anaknya tu harga 30,000. Baru 30,000 dapat. Modal besar ni. Jadi kita fikir, macam mana cara dengan 2 ekor sapi jantan dengan betina ni, kita boleh lipat kali gandakan proses pembiakan dia supaya cepat betul dia keluaran. Makmal ini boleh buat. Dia begini, jantan dengan betina tu, yang betina tu nanti kita tak gunakan dia untuk bunting lah. Kita gunakan dia sebagai ovum donor ataupun embryo donor. Kita buatlah ada apa pengaruh hormon, kita suntiklah hormon tu, yang betina tu akan mengeluarkan telur lebih daripada biasa dalam satu cycle itu, dan dia akan kahwin dengan jantan tu secara natural. Kemudian embryo akan terbentuk di dalam dia punya uterus itu. Lebih 20 biji keluar ya. Saintis akan buatlah tu, dia akan pergi flush, akan keluarkan sebelum telur ini implant di dinding uterus itu, kita akan flush keluar. Kita pun teropong lah tu, cari dah mana embryo tu, dia sudah terbentuk tu. Kalau kita jumpa, kita akan sejukkan dia, kita letakkan tenaga di situ, letakkan bekalan, masukkan di dalam bekas yang kita panggil straw lah, straw tempat penyimpanan tu lah. Dan daripada situ kita boleh sama ada kita simpan untuk kegunaan masa depan, ataupun kalau kita boleh serentakkan kesuburan dia dengan induk-induk lembu yang lain. Jadi telur ini kita boleh suntikkan ke dalam ibu tumpang yang baru. Fazilna bayangkan ya, kita boleh ulang proses untuk harvest embryo daripada lembu yang sama ini dalam setahun tu lebih kurang 5-6 kali lah. Kalau setiap kali itu kita keluarkan lebih kurang 20 embryo, 5 kali sudah 100 embryo dalam masa 1 tahun tu. Dan kita perlu ada 100 induk lah untuk kita pindahkan dia punya embryo tu. Dia tidaklah secantik begitu nombor dia, tapi kita bayangkan sajalah. Ada 100 induk lembu tumpang yang akan menerima embryo ini. Kadar kejayaan tidak tinggi. Untuk proses pemindahan embryo, kejayaan mungkin sampai 30% lah. Which is kita macam 30% saja, macam nak berapa banyak ni kau punya hasil ini. Tapi kita kena ingat, kalau kita suruh dia yang beranak satu saja. Kalau 30% daripada 100 berarti 30 ekor. 30 anak setahun.
Banyak. daripada yang boleh jadi libatkan melalui makmal inilah. Jadi satu anak setahun berbanding dengan 30 anak setahun menggunakan ibu tumpang, itu sudah ribu-ribu kali ganda. Boleh dibuat melalui makmal ini, dan teknologi ini kita sudah ada. Dan kalaulah di saat itu sampai, sebab kita misalkan kita ada resource itu, kita boleh bangunkan gerompok lembu yang baru dengan kaedah ini, insyaAllah. Jadi itu dua perkembanganlah di FPL yang terkini, yang kedua-duanya bagi saya sangat exciting. Impressive, Prof. Rupanya in vitro fertilization pun boleh juga lah untuk haiwan penternakan. Kita selalu terpesona lah dengan daging wagyu ni, tapi dia dalam industri ini satu a different ball game altogether. Misalnya lah, kalau hari ni kita menternak lembu wagyu lah, misalnya ya, kalau di Jepun harga lembu wagyu itu 1 kilo mungkin 1,000 lebih, 1 kilo harganya. Soalnya ialah, adakah kita mempunyai sistem sokongan di dalam negara kita yang kalau penternak kita mengeluarkan lembu wagyu, adakah dagingnya akan mencapai premium price? Itu jauh lagi. Tetapi hanya satu cara saja untuk kita tahu kita boleh capai atau tidak. Kita mesti buat. Baru kita tahu. Betul tu Prof. Kalau kita nak mula, macam mana kita mau tahu kan? Yes. Jadi Prof, tadi Prof ada sebut juga, nanti bermula bulan 10 ni kita ada program baru di FPL. Boleh Prof cerita lagi sikit tentang program ini? Program ini namanya Smart Precision Farming. Perladangan persis pintar. Program seperti ini biasanya ditawarkan di Fakulti Kejuruteraan Pertanian. Sebab di bawah program ini, aplikasi ilmu kejuruteraan yang diberi penekanan lah. Banyak orang salah faham tu. Dia kata Smart Precision Farming. Ini farming lah, pertanian lah. Sebenarnya ya aplikasi teknologi kejuruteraan di dalam bidang pertanian. Jadi kalau kita akan lihat nanti di dalam program ini, sebahagian besar pensyarah sebenarnya ialah lulusan kejuruteraan pertanian lah. Mereka ini engineer. Kita menawarkan program ini dan telah ada 3 pensyarah pertama. Kita ada ketua program dan kod untuk program ini, yang kod ringkaslah untuk program ini ialah SG37. Jadi kita ada program SG34, 35, 36, 37. 34 tanaman, 35 horticulture, 36 pengelolaan ternakan. SG37 ialah Smart Precision Farming lah. Baik, kita telah tengoklah dia punya trend untuk penawaran tu, sebab kita telah berjaya masuk di bawah sistem UPU pada bulan Jun. Maksudnya semua keperluan MQA semua tu kita telah selesai, alhamdulillah. Jadi bulan Jun kita telah berjaya masuk ke UPU dan pelajar kan dah mula memohon kan. Jadi dah mula memohon masuk dalam tu, kita unjurkan kumpulan pelajar pertama untuk program ini pada bulan September nanti ataupun Oktober nanti, ialah sekitar 30 orang. Jadi kita dah tengok trend tu. Saya pun sedikit terkejut sebab kita terlebih langganan lah. Permohonan yang masuk, saya ingat hari ni dah hampir 200 lah. 200 permohonan, dan kita akan tapislah permohonan tu. Tapi ini satu perkembangan yang sangat baik untuk program yang baru. Maksudnya kita bukan menjadi masalah untuk kita mendapatkan pelajar. Itu yang pertama. Yang kedua ialah kita kena lihat di sebalik perkembangan ini. Kenapa begitu ramai yang memohon untuk bidang pertanian persis pintar ini? Ini menunjukkan bahawa ada sikap terbuka yang baru terhadap tanggapan mereka bidang pertanian. Maksudnya minat di dalam penggunaan teknologi, penggunaan engineering dan apps untuk mengeluarkan hasil pertanian ini sudah timbul. Barangkali disebabkan oleh social media dan perkembangan access to information yang terkini, maka respon untuk program ini menjadi begitu baiklah. Jadi kita akan lihat insyaAllah kalau ada yang sudah memohon ya, kita tengok yang tengok podcast ni, ada yang sudah memohon by September, bolehlah kan kita berjumpa di Fakulti Pertanian Lestari dan kita akan sama-sama membangunkan bidang yang baru ini, dan semoga dia menjadi juga salah satu daripada bidang tujahan yang memberi sumbangan kepada UMS dan juga memberi sumbangan kepada negara. Jadi bulan 10 ni kita nampaklah first batch Smart Precision Farming punya course. Baik Prof, boleh saya tahu apa harapan Prof terhadap
perkembangan pertanian dan khususnya pelajar dan UMS secara amnya? Ya, saya saya suka melihat mahasiswa bidang pertanian di fakulti macam anak-anak saya sendirilah. Sebab anak saya pun umur bukan begitu. Kalau kita boleh beri nasihat dan beri harapan lah kepada anak-anak kita yang sedang menuntut dalam bidang pertanian, fokus betul-betul. Sebab bidang yang diceburi ini dia kalau ada yang terasa macam minat, terasa macam tersalah bidang, ketahuilah bahawa anda berada dalam bidang yang betul. Anda berada dalam bidang yang sangat diperlukan oleh negara. Satu bidang yang boleh menjanjikan pekerjaan dan juga profession yang penting dan terjamin pada masa depan. Cumanya di dalam mana-mana pengeluaran sumber manusia, kita nak tengok kualitinya itu. Kalau kita keluar daripada universiti tetapi kelulusan kita tu rendah, maksudnya kita tak dapat membuktikan semasa kita belajar tu kita tidak fokus. GPA yang kita capai tu cukup untuk lulus saja. Ada orang memang tak boleh lebih daripada itu, ada orang. Tetapi kalau untuk keperluan biasa, kalau kita fokus dan berusaha, tentulah kita akan dapat yang lebih. Fokus betul-betul. Sebab dia permulaan pertama untuk mendapatkan pekerjaan, kalau bukan jadi pengusaha lah, untuk mendapatkan pekerjaan ialah bukti yang menunjukkan kita boleh fokus, bukti menunjukkan kita telah menjana ilmu dan kita boleh menyampaikan ilmu itu kepada majikan kita, kepada orang lain. Ini semua ialah kualiti yang diperlukan daripada seorang calon mahasiswa. Untuk kumpulan mahasiswa yang telah pun berusaha lah, tetapi mereka lulus saja tapi tidak dapat kecemerlangan begitu seperti yang diharapkan itu, sebenarnya anda lulus dalam bidang pertanian, tetapi kita kena lihat apakah fokus yang kita perlu buat. Sebab ada orang dia tidak boleh yang tadi ini tidak boleh, tapi cuba bagi dia satu enjin, cuba bagi dia satu peluang, dia akan boleh. Sebab kemahirannya pada menguruskan orang, pada memahami keadaan tanah, pada melihat cuaca, ini semua kemahiran yang memang sudah dikurniakan untuk seseorang, cuma tinggal untuk dia mengaplikasi dan mengembangkan kemahiran-kemahiran itu. Jadi saya mempunyai harapan yang sangat tinggi lah kepada semua pelajar dalam bidang pertanian supaya fokus. InsyaAllah semua ini akan menjadikan hal yang lebih baik lah di masa. Ramai yang tidak mau hadapi realiti tu, yang tak semua orang boleh excel academically. Betul. Semua orang ada kebolehan masing-masing. Itu memang satu fakta, tapi Prof lah antara orang pertama yang berani cakap depan-depan. Jadi Prof, ini soalan terakhir saya lah. Sekiranya Prof diberi peluang untuk berkhidmat lebih lama lagi sebagai dekan di FPL ni, apa hala tuju yang boleh Prof bawakan kepada kami? Jadi tersejuk badan saya terima soalan itu. Sebab bukan apa, sebab dia mengingatkan saya kepada tempoh perkhidmatan saya di dalam jabatan kerajaan lah. Maksudnya saya sudah ujung-ujung sudah ni. Maksudnya we are from the group that is now outgoing lah. Sebab saya masuk UMS 1995. So by 2026 ni sudah lebih 30 tahun lah di UMS ini. Dan kebetulan pada ketika ini saya dekan di Fakulti Pertanian lah. Tak lama sudah untuk pencen ni. Tak sampai 2 tahun. Jadi untuk tempoh yang seterusnya ni, untuk langkah-langkah seterusnya, saya fikir di Fakulti Pertanian ini apa yang diperlukan ialah satu pembuktian. Ini saya menyeru kepada semua ahli akademik dan juga staf sokongan yang ada di FPL itu. Dalam macam mana keadaan pun, bermula daripada bila-bila pun, terbaik ialah dia secepat yang mungkin lah. Untuk kita membuat satu pembuktian yang kita di FPL ini boleh membuat sesuatu yang bermakna. Saya nak imbas lah yang kebetulan baru-baru ini yang kita jumpa keadaan yang anak lembu kita tu lahir sumbing lah tahun lepas, dan kita telah membuat pembedaan baru-baru ini yang kita cakap awal tadi tu. Tak semua orang dapat peluang itu, dan pasukan perubatan veterina yang ada di FPL telah membuktikan bahawa dia boleh dibuat, dan tujuan kita buat itu jelas dan baik untuk sapi itu. Bayangkan kita nak ubah keadaan daripada dia tak boleh makan dengan baik
kepada dia boleh makan dengan sempurna supaya badan dia lebih naik dengan lebih cepat. Dan peluang itu kita tak dapat kalau sapi kita lahir semuanya tak sumbing. Sebabkan dia sumbing maka kita dapat grab opportunity itu. Untuk tempoh yang seterusnya, saya fikir Fakulti Pertanian harus mengambil kesempatan ke atas peluang-peluang yang ada lah. Tadi saya ada sebutkan tentang perkembangan terkini itu, DKP, pembukaan program baru dan juga makmal yang tersedia itu. Ada lagi makmal yang lain. Gunakan makmal ini, gunakan kemudahan ini untuk membuat satu penghasilan ataupun inovasi dalam apa bentuk pun yang jarang dilihat oleh masyarakat, sebagai membalas peruntukan-peruntukan yang telah disediakan yang begitu banyak. Dan kita mempunyai tanggungjawab untuk menunjukkan ini. Saya boleh bayangkan dulu masa saya di universiti kita belajar, profesor saya itu dia kata, anda mesti menunjukkan ataupun membalas apa yang anda telah buat ini kepada the taxpayers. You must prove to the taxpayers that you are worth it. Jadi kalau dengan peruntukan yang begitu besar, dengan kedudukan tiap-tiap pemegang jawatan dan yang menguruskan ladang dan menguruskan makmal, kenapa tidak kita hasilkan sesuatu? Kita buktikan kita boleh buat benda itu pada ketika yang orang lain tidak dapat fasiliti seperti itu. Saya fikir begitulah soal tentang pemanjangan tempoh sebagai dekan. Sudah tentu ini hal yang patut diserahkan kepada pengurusan, sebab saya pun suka dengan keadaan tanggungjawab pada ketika ini, dan tidak ada mempunyai kelebihan yang terlalu signifikan sama ada disambung ataupun tidak disambung. Itu sajalah. Ya. Baik Prof, ini first time lah juga saya dengar. Biasanya kita akan cakap give back to people, tapi ini first time saya dengar give back to taxpayer. Baik Prof, terima kasih banyak-banyak kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Saya bersyukur sebenarnya dapat jumpa Prof lagi. Saya mau tahu juga update tentang Joy, alhamdulillah. Baik. Untuk hari ini kita sudah maklumlah, untuk generasi akan datang ni kita jangan terlalu mengejar kemodenan tu. Kita harus juga beralih semula kepada kita punya basic needs, which is pemakanan. Tanpa penternakan, tanpa pertanian, macam mana kita mengekal hidup? Kalau mau harap makanan di laut pun, ikan pun boleh pupus. Jadi, take this as a lesson, and then siapa yang ada minat dalam pertanian tu, tolonglah join. Tolonglah join and be one of us. Jangan lupa untuk share, comment and like video kami. Dan jangan lupa untuk follow kami juga to keep supporting us. Thank you. Bye.